kawan-kawan, Belanjawan 2026 kali ni bukan bajet politik. Kali ni nampak lebih realistik lah untuk aku. Bajet untuk semua orang, bukan untuk sekadar nak menang undi. Tak ada cukai baru, tak ada bayaran tambahan dan tak ada beban yang tersembunyi. Fokus dia jelas, kesejahteraan rakyat. Supaya semua keluarga, peniaga kecil, penjawat awam, pelabur, semua boleh rasa kestabilan yang sama. Dalam suasana ekonomi dunia yang makin tak menentu ni, seperti perang, inflasi, ketidaktentuan, Malaysia pilih untuk jalan tengah, untuk bantu rakyat, tapi dalam masa yang sama untuk kukuhkan asas ekonomi negara. Itu yang kerajaan panggil growth with stability. Belanjawan kali ini bukan sekadar angka dalam kertas, tapi adalah cerminan komitmen untuk bina kestabilan jangka panjang. Nak pastikan tak ada yang tertinggal, nak pastikan ekonomi kita bukan sekadar tumbuh tapi mampan. Kita dah pun lalui zaman susah, zaman pandemik, inflasi, krisis global. Dan walaupun negara lain goyah, Malaysia tetap cari jalan-jalan untuk lindungi rakyat. Itulah sebabnya Belanjawan 2026 ni penting. Bukan pasal siapa kerajaan, tapi pasal siapa yang dilindungi. Sebab akhirnya masa depan ekonomi ni bukan tentang angka, tapi tentang manusia yang hidup dalam angka tu. Aizudin Samni, Ideas that Move Malaysia Forward.